Alright, morning guys. So hari ketujuh dah seminggu dah kita ya. Tujuh lah kan. Ada hari ketujuh dah seminggu dah kita berada di Rabu ke Khamis? Kita pergi Khamis. 6, hari ke-6. Semalam dah hari ke-6. Hari ni ke berapa ha? Tak kisahlah. Kan. Okey, so hari ke berapa dah kita hari ni? Kita dah berada di Bandar Bangkok. Kita semalam kita dah pergi ke Ram Kam Haeng nak market dan sebagainya. So hari ni kita nak pergi ke melawat sekitar Bangkok. Dan pagi ni kita punya target utama kita adalah nak pergi ke Bangkok National Museum. Lepas tu kita akan berlegar-legar lah di sekeliling sana tu untuk kita lihat apa lagi perkara-perkara ataupun tempat-tempat menarik lah yang akan kita pergi. So pagi ni kita akan tengok mungkin kita akan naik train kot, naik train untuk kita check macam mana perjalanan stesen train dia. Okay, so jom kita gerak dulu, saya nak ambil barang sikit. Alright, so pagi ni kita dah sampai dekat kita dah keluar daripada hotel. So ni adalah dia punya jalan raya utama, macam kita punya tunjuk dulu. Dan kemudian ni adalah atas ni dia punya Skytrain. Tapi yang menariknya, dia ada tangga untuk naik, dan di bawah Skytrain ni dia ada jalanan tau. So kalau kita nak berjalan di atas ni, between the Skytrain, kita boleh jalan daripada sini ke sana tanpa melalui jalan besar. So di atas kita ni adalah Skytrain. So kita lalu sini sampai dekat stesen. Dari dekat sana kita akan naik lebih selamat, dan kita boleh tengok pemandangan jalan kiri dan kanan. Nampak? Menarik. Nampak ni kita nampak. So itu jalan bawah dia. Mungkin jalan bawah dia sesak, so kita boleh ikut jalan ni untuk kita sampai ke Skytrain. Itu Times Square dia. Right. Okay, so ni kawasan dia. Sebenarnya kita tak boleh naik BTS. Untuk pergi ke area National Museum tu, kita kena naik MRT. MRT ni sebenarnya dia bahagian bawah tanah, dan juga BTS ni di bahagian atas Skytrain. So kita kena pergi bahagian bawah. Kita tengok stesen yang paling dekat dengan National Museum, The Siam Society. Ni dia. Mana lagi? Tunggu bawah lagi. Di sini diamalkan. Ni macam Malaysia lah. Kalau nak laju, pergilah belah kiri. Tapi kalau kita kat Malaysia, rasanya kita belah kiri, yang laju belah kanan. Ini nak duduk belah kanan, nak laju kena sebelah kiri. Okey, dan kita kena tanya dekat dia punya counter ticket office macam mana kita nak pergi ke National Museum. Okey, so kita dah sampai dekat dia punya MRT. MRT ni bawah, dia sama macam MRT kita. Cuma MRT Malaysia saya tak pernah naik lagi lah. Kalau LRT saya biasa, LRT, monorail apa benda saya biasa. Okay, so MRT ni kita nak pergi ke National Museum. Daripada Sukhumvit ni, Sukhumvit area ni, kita kena pergi ke Sanam Chai. So tiket dia adalah 35 baht. 35 baht lebih kurang dalam RM3.50 kita lah, RM3.50 ke RM5 lah. So dia akan lalu berapa stesen lah. Mana Sukhumvit mana? Sukhumvit nombor BL22. 22, okey. Dia akan lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stesen. Jarak dia kita tak pasti. So dengan RM5 nilai kita, RM3, 35 baht nilai dia. Kita tengok berapa jauh dia boleh cover. Okey. So okey, alhamdulillah kita dah sampai, keluar daripada Sanam Chai, terus masuk ke Museum Siam Bangkok Art. Oh, dia punya exhibition ni macam itulah. Museum Siam Square. Betul ke Museum Siam nama tempat dia? Okay, so dekat sini kita nak cari. Kat sini ada beberapa tempat untuk dilawat. Dia ada Grand Palace, dia ada Wat Po, dia ada National Museum, dia ada Siam apa benda entah. So banyak. National Museum. Oh, okey. Ni apa dia? Go there. Okey, kau buka. Oh, ni peta. Kau pengkap. Okey. Ada peta kat sini. So kita dekat sini. So ni dia punya ni Museum of Siam sini belakang ni. Agriculture.
Bangkok Land Office. Structure mobil ni depan. Depan. Yang Grand Palace tu kat mana? Grand Palace. Oh ni ke sana, next station. This one behind the National Museum. Oh, this one National Museum. This one behind. Oh, okay. Wat Po sana juga. Yeah. Grand Palace sana juga. Oh, okey. Sana lah, sana. Okey, so daripada Sanam Chai tadi, National Museum tu dia 2.3 km daripada sini. So sepanjang jalan tu kita boleh jumpa satu Wat Po, dia punya Buddha Temple yang besar tu lah. Wat Po, lepas tu kita akan jumpa Grand Palace, lepas tu baru kita jumpa National Museum. So kita orang decide nak jalan kaki saja, malas nak pergi ambil tuk-tuk dan sebagainya, sebab kita nak lalu satu-satu. So kita nak pergi ke Wat Po dulu. So ini actually di Wat Po dia. Bayaran masuk rasanya ada. Memang dia bayar sebab dia macam museum lah, macam tempat lawatan. Tu Drum Tower. Okay, so kebanyakan tempat-tempat history dia ataupun daripada sini banyaknya berada di area Sanam Chai Road. Okay, ni Wat Po entrance. Ni masuk tu. Ni masuk. Okay, ni jalan masuk dia Wat Po. So basically Wat Po ni dia buka pukul 8 dan tutup pada pukul 6.30. 8 pagi hingga 6.30 petang. Dan dia ada ni. Dia ada beberapa tempat lah untuk melawat. So kena bayar tiket dulu. So tiket dia harganya 200 baht. Ada toilet, ada reclining Buddha, massage, first aid room and auditional hall. So dalam ni ada beberapa tempat yang kita boleh lawat lah. Okay, so kita pergi tiket dulu. 200 baht lebih kurang dalam RM20. Okay, jom kita masuk. Entrance for the foreigner. Okay, so basically dalam ni dia menempatkan beberapa binaan-binaan berkenaan dengan siam-siam ni lah, Buddha dan sebagainya. So kalau anda tengok belakang ni, dia ada reclining Buddha, dia ada temple-temple dia. Dan dalam kawasan ni ada tempat yang kadang-kadang dia orang tak berapa nak bagi tau. Berapa nak bagi ambil gambar, ambil video. Gambar boleh tapi video tak apa nak boleh. So saya akan berjalan saja dalam ni. Saya tak akan tunjuk lah, kalau nak pergilah sendiri. So basically benda ni je lah. Okay, so saya akan ambil beberapa gambar. Anda tengoklah gambar selepas ini. Dan kemudian kita akan terus bergerak ke destinasi seterusnya lepas ni. Kalau ada benda menarik, kita akan sambung. Okay guys, so kita dah habis melawat Wat Po. Wat Po ni actually satu temple yang dia ada pelbagai jenis Buddha. Ada 4 jenis Buddha dalam tu. Ada standing, ada sitting, ada reclining. Dan di sini saya rasa reclining Buddha dia adalah yang terbesar. Banding dengan Kelantan tu rasanya sini besar lagi. Kan. So lepas tu dia ada beberapa tugu-tugu peringatan untuk raja-raja dia yang lama. Rama 1, Rama 2, Rama 3 dan Rama 4. Dan kemudian ada tribut lah. Dia ada tugu-tugu dia je lah. Itu saja. Okay, so sekarang ni kita bergerak ke Grand Palace. Grand Palace ni sebenarnya dia sebelah sahaja. Cuma kita kena keluar balik. Dan kalau tengok cuaca sekarang ni memang panas gila. So saya terpaksa beli air ni sebab pagi tadi tak sarapan langsung. Kita keluar pergi Grand Palace dan tengok Grand Palace tu ada apa pula. Okay, jom let's go. Oh, memang penat jalan. Walaupun dekat, tapi cuacanya yang sangat panas. Sekarang pukul 12.30 waktu tempatan. Okay, kalau Malaysia tu setengah lah. Memang panas gila kan. Tapi kita nak pergi belakang kita ni adalah ni adalah Wat Po, Grand Palace besar ni. Okay, so kita nak masuk tengok ada apa. Tapi tiket dia macam tu lah, macam tadi 200 baht, RM20, RM23 macam tu kan, 26. Yang sini pula tak tahu lagi berapa. Kita tengok sekejap lagi. Tapi kena berjalan, memang kena berjalan sikit lah, penat sikit. Okay, so kalau anda rasa macam tak mampu nak berjalan, anda boleh je naik Grab ataupun tuk-tuk. Sebab daripada sini dia lebih kurang 10 minit berjalan. Panas juga. Okay, so sambung lagi jalan. Few moments later. Akhirnya sampai juga. Tapi istananya sebelah sana. Kita kena masuk rencongan sikit. Dia ada check sikit dia punya pintu masuk dia kan. Masuk scan untuk keselamatan. Lepas tu pintu masuk dia. Itu istananya. Maksudnya Grand Palace ni istana lama dia lah. Istana tak tahu istana lama ke, macam istana negara kot. Jalan tengah panas terik ni. Kalau anda nak datang ni, naiklah tuk-tuk ke, naiklah apa, bas ke, taksi ke, Grab ke kan. Kalau macam ni naya kita.
Tambah pula tengah panas. Kan sebab tengah panas, topi pun tak ada, lupa bawa. Tadi topi ada dalam kereta. Tapi dengan ada kan, tak nak bawa. Okey. Sambung jalan. Sampailah pintu masuk dia. Pintu masuk dia sini ada jual barang-barang. Ni pintu masuk dia, tapi dia mengekalkan lagi, nampak tu ada guard diraja dia kot. Okey. Tu dia punya Grand Palace. Tak tahulah dia kena tiket ke tidak. Tiket kot. Oh, no photograph. Tak boleh ambil gambar ke? Ni adalah bentuk dia punya apa nama ni, Queen Circuit Museum. So nanti kita akan cerita lagi apa yang berlaku dalam ni. Okey. Kita dah berada dalam Grand Palace ni. Sudah ada tempat dalam ni. Dia memang tak bagi langsung ambil gambar dan juga ambil video, tapi ni kita buat sikit-sikit je lah ya. Ni tempat dia. Ni yang di belakang saya ni adalah Grand Palace. Istana lama dia, memang dibina pada tahun 14-15 tahun dulu lah. 14-15 senturi dulu lah. Okay, so kalau anda tengok depan ni, ni istana lama dia besar, macam-macam binaan dalam ni. Kalau anda minat ukiran, boleh datang dalam ni, boleh ambil gambar macam-macam. So cuaca memang panas. Kita masuk tadi pun kita berehat sekejap. Dia ada bagi brosur, dan juga dia yang bagusnya tiket dia RM500, tapi dia bagi kita boleh sewa satu alat perakam tu yang dia boleh ceritakan dalam bahasa Inggeris, bahasa French, bahasa Thai, macam-macam dia punya maklumat. So anda boleh, tapi dengan tambahan RM200 lah. So kalau anda nak, anda boleh tambah tu. Kalau tak nak, boleh jalan-jalan dalam ni, tengok dan baca brosur yang ada. Okay, so tak larat, jom kita pergi. Lalu aja kita keluar, segikan kita berehat pula. Right. So ini ada ni, ada bangunan-bangunan dia. Okay, nampak. Okay, so kita dah keluar daripada Grand Palace. Rupanya tiket tadi RM500 tu termasuk dengan dua lagi tempat, iaitu satu ni adalah tempat dia punya art theater. Sudah penuh je art theater. Dan satu lagi kan full, 2%. Here can one. Okay, Faiz. Okay, kena naik. Can you, sini satu Faiz, sini satu. Thank you. Okay. Okay. So kita kena naik dia punya free shuttle bus pergi ke tempat teater dia, lebih kurang dalam 2 km. Kemudian ada satu lagi tiket ni, kita boleh pergi ke dia punya museum lah. So ada 2 tiket. So maksudnya RM500 tu dia termasuk dengan 3 tempat. Satu dekat Grand Palace, satu art theater, dan juga satu lagi museum. Okay. So sekarang ni panas, tapi kita pergi ke art theater. Nampak macam seronok. Dia punya persembahan tentang apa? Tentang adalah mask dance yang ada topeng-topeng muka tu kan. Okay, so kita tengok macam mana. Okay, so kita dah sampai dekat tu, dia punya Royal Ramkrong Royal Theatre. So ini dia punya security. So kita kena melintas ke sana untuk kita lihat dia punya teater tu. Apa-apa bergantung, dia tak boleh lah berhentikan tiba-tiba, dia kena tunggu dia punya red. Okay, mek hijau. Jom kan. Okay, ni dia punya guard dia. Kita akan pergi ke Royal Theatre dia, Salah Chalamkrong Royal Theatre. So tiket dia anda kena simpan lah, janganlah buang pula kan. So kita masuk dalam, jom. So ni keadaan dia punya teater. Okay, ni rupa teater dia. Wow, cantik. Okay, so nak penuh dah. So seat hot, banyak nak kosong. Kita nak duduk depan ke belakang Faiz? Okay, sini lah. Di sini dia punya view cantik sikit. Okay, depan lagi ni kan tak ada pendongak kan? Tak ada. Okay, so jom kita tengok. Sebab nanti nak tour Grand Palace lah. Oh, ni ada persembahan lain. Okay, kita tengok ada lagi. Okay, jom sambung. Okay, tamat persembahan. Memang berbaloi lah. Seronok tengok teater, sebab saya dah lama tak tengok teater, tapi memang saya seronok dengan bunyi dia, dengan setup dia memang cantik. So kalau anda beli tiket ni Grand Palace, tapi anda jangan pergi lewat sangat tau. Last show dia adalah pukul 4 petang. So kalau 4 petang, so kalau anda datang lambat pada tu, anda nak masuk Grand Palace lagi memang tak sempat ya. Dan ada satu lagi tiket. Tiket tu tiket
pergi art museum tau, tapi tak tahu kat mana. Dia patah balik rasanya. Nanti kita tengok, kita decide kita nak patah balik ke ataupun kita nak stay kat sini. Okay, so lepas daripada tadi kita dah minum kopi sikit, so kita mencari makanan halal. Kita Google tadi, kita ada jumpa satu nama dia Aisyah Rodi, Muslim halal food. Tapi kita keliru sikit tadi sebab bila dia sampai tak jumpa kedai. Sebab apa? Sebab dia tulis bahasa Siam. Kedai dia dekat sini, kedai dia. Nampak tu bahasa Siam. Tapi ada halal. Kalau tengok kat atas tu, sekejap saya tunjuk kat atas tu. Tu nampak atas tu ada tanda halal, nampak tak? Aisyah Rodi. Jom kita masuk kedai dia. Alhamdulillah, nampak ada Muslim food, orang Islam. Boleh. So insya-Allah kak tu apa ada. Jadi kita masuk makan dalam ni. Okey, assalamualaikum kak. Okey, jom ini kedai dia. Assalamualaikum. Di sini kot. Okey, baik. So kita sampai dekat Aisyah Rodi. So kedai ni kedai Muslim. Memang owner dia orang Islam, dan kemudian dia ada gambar-gambar dia tengah pergi kursus haji semua kan. Okey, so hari ni kita order 2 jenis makanan. Yang pertama kita order ni iaitu nasi chicken biryani. Tadi kita order beef, tapi beef dah habis. So kita order chicken biryani, dia bagi sambal hijau ni, dan kemudian satu lagi kita ada sate. Sebab kalau review saya tengok dalam review kat Google, dia kata sate dia sedap. Dia ada bagi kuah kacang dengan dia bagi sambal jeruk, bukan jeruk apa? Acak-acak jeruk timun tu kan. Okey, so jom kita rasa. Memang tinggi sikit kamera ni. Anda tengok je lah saya makan ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Lepas tu kita rasa dia punya sambal ni, sambal hijau ni dengan nasi. Banyaknya. Ketumbar. Dia sambal dia tak pedas. Dia manis-manis. Sedap. Kita keluarkan rasa ayam dia. Okey, rasa ayam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita rasa bubur sambal dia sikit. Bismillah. Okey, so kita nak rasa dia punya sate. Sate ni sate daging. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cucuk, harga dia 100 baht. Yang nasi biryani 80 baht. So ini daging. So satu ni yalah 100 baht. 100 baht satu, yalah 100 baht kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Okey, so kita teruskan makan. Lepas ni kita akan sambung lagi, okey?